Aduh, macam mana ni? Banyak lagi solat wajib yang aku tak qada. Sibuk nak buat solat sunat tarawih. Terima ke solat sunat tarawih aku ni? Berkaitan dengan orang yang ada kewajipan solat yang belum lagi diqadakkan, adakah boleh melakukan solat sunat dan melewatkan solat qadaknya? Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat daripada Anas dalam Sahih Al-Bukhari, "Man nasiya solatan falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang terlupa satu-satu solat, maka hendaklah dia qada ataupun ulang solat itu apabila dia mengingatinya. Ini menunjukkan hukum qada bagi orang yang tinggal solat dengan uzur, maka wajib. Apatah lagi kalau tidak ada keuzuran, lebih-lebih lagi lah mesti dia qada. Cuma bagi mereka yang tinggalkan solat kerana keuzuran, maka dia boleh diberi pilihan kalau sekiranya ingin untuk qada dahulu ataupun dia solat sunat seperti mana dalam bulan Ramadan, solat sunat tarawih dulu. Tetapi bagi mereka yang ingin mencari yang lebih utama, hendaklah selesaikan kewajipannya dahulu. Kerana apa? Kerana ada dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang itu sakit ataupun dia bermusafir, akan dituliskan untuknya pahala seperti mana dia lakukan ketika dia tidak bermusafir dan juga dalam keadaan sihat. Maknanya, segala yang sunat yang dia biasa lakukan, sebenarnya ketika sakit atau musafir tak dapat buat, tetap dapat pahala tersebut. Maka keutamaannya adalah melakukan qada dahulu, dan boleh saja solat bersama dengan orang yang solat tarawih, kita menjadi makmum, itu lebih afdal kerana dapat pahala berjamaah. Assalamualaikum. Din, apa guna tukar lansir baru? Tapi atap rumah bocor. Fikir-fikirlah. Alhamdulillah, tenang sikit hati ni. Ada tadarus? Nampak lancar dia orang baca Quran. Aku baca pun sangkut-sangkut.